korang nak buat YouTube, jangan salah langkah macam saya. Okey, sebab saya dekat sini saya dah dapat 13,000 subscriber dan saya dah dapat monetization dekat dalam YouTube. Tapi dekat sini aku punya income dekat YouTube adalah $7 sahaja. Okey. Dan untuk harian aku hanyalah kosong sehingga 60 sen dolar. Okey. So itu je untuk setiap hari. Okey, setiap hari anggaran aku 60 sen ke bawah. Setiap hari, guys. Okey. So kalau korang nak buat channel YouTube ni, korang kena fikir dulu apa yang korang nak buat. Takut salah langkah macam aku. Okey, dekat sini mai aku cerita apa yang aku buat dan apa menyebabkan aku punya income ni jatuh kepada $7. Bukan aku tak upload video tau. Aku upload video. Korang tengok 9 hari lepas aku upload je video. Kan? Lepas tu dekat sini kalau korang tengok kan, dekat atas ni, okey. Dekat sini 9 hari lepas, 2 bulan, 3 bulan. Setiap bulan ada je video yang aku upload. Tapi kenapa aku punya income tu $7? Satu tahun, bukan sebulan, bukan harian, tapi setahun. $7 tu setahun. Apa yang aku buat sampai aku punya YouTube tu jadi separah itu? Okey. Dekat sini pertama sekali korang kena tanya dulu ChatGPT. Korang pergi dekat ChatGPT, saya minta tolong. Yang mana nak buat YouTube, korang kena tanya dulu ChatGPT. Okey, korang nak buat YouTube pasal apa? Nak tahu pasal game. Okey, mai aku tunjuk. Okey, untuk keuangan game channel keuangan. Channel keuangan korang akan dapat $20 sehingga $65 untuk 1,000 view untuk 1,000 view. Kalau undang-undang korang akan dapat lebih kurang RM15 sehingga $35 lah. $15 sehingga $35 untuk undang-undang. Okey. Yang tu untuk per 1,000 view ni saya tunjuk dekat korang ni untuk per 1,000 view. Okey. Teknologi dan ulasan, tak kisahlah korang promote barang ke, korang buat review barang ke, YouTube akan bayar korang 10 hingga $30 untuk 1,000 view. Okey. Iklan pendidikan ni macam contoh korang buat tutorial, ajar orang buat itu, buat ini, masakan dan sebagainya, itu tutorial. Tutorial $6 hingga $22. Okey, kalau korang buat hiburan ataupun mainan lah, senang cerita kan, macam aku buat channel game, $1 hingga $8 je untuk 1,000 view. 1,000 view korang dapat 1 hingga $8. Kau bayangkan Kau bayangkan. Ini orang yang tak ada nama, orang yang tak ada siapa-siapa. Okey, aku tunjuk contoh orang yang famous, mungkin korang tahu, King Shah. Okey. King Shah ni. Okey, korang nak tahu berapa dia dapat untuk satu video okey, korang tengok. Okey, 29,000. Okey, paling tinggi lebih kurang 115,000. Okey, 115,000. Okey, kita ambil 151. Korang ambil je. Korang boleh guna kalkulator korang sendiri. Ini nak tahu berapa dia dapat untuk satu video. Okey. Alright. 115 kan. Dia 115, betul tak? 115k. Okey. Ni maknanya 1,000 view persamaan dengan 1 hingga $8. Okey, kita darablah. Contohlah kita ambil lebih kurang dalam maksimum lah $8. Okey, kita ambil $8. So $8 baru dapat $920. Tu kalau $8. Kalau maksimum dia $1 baru dapat $115. $115. Oh, banyak tu, banyak. Tapi kau kena faham, ini orang yang famous, 550,000 subscriber. Lepas tu dia punya view tu aku ambil yang paling tinggi. Paling tinggi kau tengok, paling tinggi 115.
Kalau kau ambil yang 11,000, ni 11,000. So 11,000 berapa korang dapat? Kalau $1 baru dapat $11. Kalau katalah $1, satu tu kau dapat $1, baru dapat $11. Bukan setiap bulan kau dapat $100 tau, untuk satu video tu. Okay, bulan depan kau naik lagi. Contoh daripada 11 ni naik 12,000. So kau ada penambahan $1 lagi. Faham tak? Dia bukan darab $11 untuk bulan ni, bulan depan $11 lagi, bulan depan seterusnya $11 lagi. Tak, dia bukan darab macam tu. Dia kira per total view. Okay, total keseluruhan dalam masa sebulan tu berapa kau dapat. Contohlah satu bulan kau dapat 10,000 view. Contoh satu bulan kau dapat 10,000 view. 10,000 view makna $10 baru. Faham tak? Baru $10. Sebab tu aku punya channel YouTube aku tu macam kampret. Kalau kau tengok dekat sini aku punya YouTube, bayaran dia $7 tu sebab apa? Sebab view aku untuk satu tahun, lebih kurang lah average view ni kan, 1 tahun satu bulan lah, satu bulan aku punya view lebih kurang dalam 7,000. Okay, lebih kurang anggaran dia lebih kurang 7,000. 7,000 view. 7,000 view aku dapat $7. So kau bayangkan lah, kalau kau baru nak start channel YouTube, lepas tu kau nak buat channel game, aku rasa kalau kau nak buat just suka-suka, okey, tak ada masalah. Tapi kalau kau memang nak dapatkan duit daripada YouTube semata-mata nak main game, aku rasa kau kena fikir dulu banyak kali. Takut jadi macam aku. Lagi satu, disebabkan kenapa aku tak buat channel YouTube ni, ada copyright lah. Okay, copyright dekat sini korang boleh check. Okay, dekat mana, dekat atas tu, mana dah copyright tu bukan. Sekejap, community. Adalah copyright yang aku kena, copyright. Jadinya copyright tu dia tak boleh monetize. Dia jadi warna merah. Contoh-contoh dia banyak dekat short biasanya. Biasanya banyak dekat short. Tu nampak warna oren. Warna oren tu bayaran separuh dekat owner, separuh dekat aku. So dia jadi warna oren. Okay, kalau warna hijau ni aku dapat penuh. Lah. So kalau korang nak buat channel game, kau kena faham. Itu untuk 1,000 view, channel 8 minit 1,000 view, video 8 minit ni yang aku tunjuk tadi, yang ni. Okay, bukan short. Kalau short lagi sedikit. Kau nak tahu berapa untuk short? Aku tulis 1k view dekat short YouTube. Okay, berapa? Okay, kau tengok untuk short YouTube berapa bayaran. Kau tengok short lagi jahat. Short memang tak ada lagi air mata lah. Okay, untuk 1,000 view korang dapat lebih kurang 4 sen sehingga 40 sen. Video lawak 8 sen sehingga 70 sen. Education 20 sen. Okay, teknologi 40 sen. Keuangan 70 sen. So kau nampak dekat sini tak? Kalau untuk channel game, short 4 sen je. 4 sen sehingga 40 sen untuk 1,000 view. 1,000 view. Contoh kalau korang dapat 1 juta, berapa korang dapat? Contoh aku bagi satu contoh. 1 juta 1 juta view lah. 1 juta view dekat short. So korang kena tahu berapa income baru korang nak buat YouTube tu rasa semangat, baru tahu apa yang korang nak kena buat kan. 1 juta view. Okay, 1 juta view. Okay, 1 juta view darab dengan 0.04. Baru korang dapat lebih kurang dalam 4,000. 40,000. 40,000 tu 1 juta view tau. 1 juta view. Kalau kau dapat view lebih kurang dalam 1,000, baru RM40 kan. 1,000
sorry. Itu per sejuta. Sejuta maknanya sorry. Itu salah ejaan, salah pengiraan. Okey. 1 juta korang kena buang yang belakang ni sebab kita kira per view. 0.04 tu adalah 1000. So kita kena buang lah 3 angka. So maksudnya korang dapat RM40. 1 juta view korang dapat RM40. Macam tu pengiraan dia. Sebab yang ni 1,000 nampak ni 1,000 view dekat short baru boleh 4 sen. Okey, 1 juta maknanya kena buang 30 dekat belakang. Buang 30 dekat belakang, kira yang depan je. Okey, so baru 40. Tu baru 1 juta. Nampak? Lepas tu di situlah korang boleh tahu, oh kalau buat short macam ni, buat macam ni kan. Korang nak buat duit, korang kena tahu dulu apa yang korang cari dekat ni. Kalau korang just nak buat suka-suka, nak buat main game just santai, just nak buat suka-suka lah, yang tu tak ada masalah, korang buat je. Tapi kalau korang nak buat mata pencarian dengan main game, korang kena fikir dulu banyak kali, takut jadi macam channel aku dekat atas tu. Okay. So kalau korang suka dengan video macam ni, boleh tekan button subscribe, like dan juga share. Aku akan buat banyak lagi video mengenai channel YouTube, TikTok, Facebook dan juga Shopee. Okey, dan cara untuk dapatkan duit daripada media sosial. Kalau korang nak, boleh tekan button subscribe.